Assalamualaikum tuan-tuan. Aku ingin berkongsi cerita berkenaan satu kisah benar bagaimana Allah telah membuka pintu taubat kepadaku melalui satu kemalangan yang ngeri telah berlaku pada diriku. Akhirnya Allah telah melembutkan hatiku untuk menyembahnya, dan doa ibuku juga meminta anaknya supaya taat pada Allah Ta'ala akhirnya dimakbulkan. Dengan kejadian ini aku mula insaf atas diriku. Begini ceritanya tuan-tuan. Sahabatku sekalian, ini sebuah kisah benar yang mana aku ingin berkongsi dengan kamu semua, di mana mula-mulanya aku mendapat hidayah. Ini adalah hasil doa daripada ibu untuk menjadikan aku anak yang soleh, kerana ibuku seorang ustazah dan ayahku seorang imam. Walaupun satu ketika dulu, ketika dia menyuruh aku pulang ke pangkal jalan, aku sentiasa lupa, aku enjoy dan sebagainya, ibaratkan dunia ni aku yang punya. Akhirnya Allah makbulkan doa ibu aku. Setelah dia pulang ke rahmatullah, aku pun terfikir kononnya aku nak pulang juga ke pangkal jalan. Namun ini semua bukan dengan kehendak aku, kecuali dengan izin Allah. Maka aku tak mampu, sekejap pergi sekejap tinggal, sekejap pergi sekejap tinggal. Aku pun pelik. Akhirnya aku mohon pada Allah, minta pada dia selama bertahun-tahun. Akhirnya dia memberi hidayah padaku. Dengan cara macam mana? Satu hari surau ni bocor dengan air. Aku pun datang kat surau tu, aku nak repair surau ni. Aku panjat seorang-seorang di bulan puasa. Akhirnya tiba-tiba surau tu roboh dan aku terhempas kepala aku hingga pecah setinggi 20 kaki. Tulang depanku dan tulang belakangku patah. Dan beginilah keadaanku selama sebulan duduk di wad. Dan aku pernah terfikir, kenapa Allah tak cabut saja umur aku time ni? Kan senang kalau mati besok Allah tanya pasal apa? Kerana aku melipir masjid, tapi aku lupa kalau aku mati ketika ini pun banyak lagi dosa-dosa aku yang tak boleh aku hapuskan. Maka Allah memberi hidayah padaku dengan keadaan sakit ini setelah aku sihat, supaya aku mampu pulang ke pangkal jalan dengan sebetul-betulnya. Akhirnya hasil daripada keadaan ini, aku telah berjaya menunaikan apa yang diwajibkan, menggantikan solat-solat yang aku tinggal. Begitu juga dengan puasa. Namun apa yang aku dapat ni bukanlah satu jalan yang mudah. Dengan izinnya, dengan kemalangan yang diberi, menyebabkan aku terasa diri aku yang benar-benar telah hampir kepadanya. Namun dengan cara ini ada sebabnya. Allah nak memberiku hidayah. Akhirnya aku mampu datang ke masjid dan melakukan apa yang diwajibkan. Inilah aku nak beritahu pada korang, mintalah pada Allah hari-hari. Sebab ini semua bukan atas kehendak kita, dengan izinnya. Tapi kalau kita tak minta hari-hari padanya, macam mana dia nak mengizinkan kita melakukan solat menyembahnya? Dengan cara itulah aku memohon. Bila aku kadang-kadang tengok orang boleh datang masjid, aku tak mampu, aku minta kepada Allah, berilah aku macam mana Dikau beri pada mereka. Akhirnya dengan kemalangan yang berlaku, itu sebagai satu pintu untuk aku pulang ke pangkal jalan. Semoga kita rahmati Allah. Amin.